Assalamualaikum tuan-tuan. W214 Mercedes-Benz E200 Avantgarde spec Integrated Starter Generator. Okey tuan-tuan, kereta ni dia punya year made tahun 2024. Di depan saya ni ada kereta in original condition. Cat semua original. Tak ada satu pun yang mana kita tukar aftermarket. Semua apa yang tuan-tuan tengok dalam video ni adalah dalam keadaan original, dalam keadaan asal. Tayar, everything, semua in original condition tuan-tuan. Okey, jom kita pergi tengok lebih dekat lagi. Okey tuan-tuan, kalau kita tengok dari belakang sampai depan, kereta ni bebas kemek, bebas dented. Dalam keadaan original, kereta ni memang dah sedia cantik tuan-tuan. Cuma yang kita nak perlu buat nanti selepas tuan-tuan beli, kita cuma perlu polish, coating saja jika tuan-tuan nak. Kereta cantik tuan-tuan. Okey, kita boleh tengok video luar dia dulu sebelum kita masuk ke video dalam. Bumper ini adalah bumper original tuan-tuan. Mileage yang kami jual semua mileage original. Apa saja kereta yang kami jual di sini semua mileage original tuan-tuan. Apa saja OSHA report yang tuan-tuan tengok semua tu adalah original. Dan kami pun tak pernah edit, tak pernah tipu mileage, tak pernah tipu OSHA report tuan-tuan. In original condition. Ini adalah model generasi W214. Besar tuan-tuan model ni. Kalau BMW kita ada 5 series. Mercedes kita ada E-Class. Okey, jom kita start tengok dengan boot dia dulu. Ini nombor chassis dia tuan-tuan. Tuan-tuan boleh check. Kalau tuan-tuan buka dekat Autofact ataupun Screwed, tuan-tuan boleh check dia punya condition kereta ni. Ini dia punya chassis number dia. Okey, jom kita tengok. Dalam keadaan original pun kereta memang dah sedia cantik tuan-tuan. Yang ini saya tak susun balik dah sebab saya dah buka kan. Saya tengok apa barang cukup, apa barang tak cukup. Okey tuan-tuan, kalau BMW normally seat belakang ni dia tak boleh lipat. Kalau Mercedes dia punya seat dia boleh fold 60-40. Ini button dia untuk kita fold dia punya seat. Untuk Mercedes dia boleh fold 60-40. Siap dengan power boot tuan-tuan. Okey, ini dia punya fuel door. Ini dia punya fuel door tuan-tuan. Kereta semua dalam keadaan cantik. Okey tuan-tuan, jom kita tengok dekat bahagian belakang. Minta maaf tuan-tuan, saya pun tak pandai edit. Jadi apa yang saya record inilah video original yang saya akan upload. Okey, siap dengan Burmester sound system. Dalam tuan-tuan tengok kemas tak kemas. Satu scratches pun tak ada dekat sini. Seat, oh macam orang tak duduk tuan-tuan. Seat macam orang tak duduk. Ini yang bestnya kereta ni. Bila kita beli kereta yang low mileage, panoramic, full, oh macam kapal terbang. Bila kita beli kereta yang cantik tuan-tuan, kita cari kereta yang grade tinggi, kita cari kereta yang low mileage, macam ni lah keadaannya yang kita akan dapat. Kalau tuan-tuan cari yang harga lebih murah, kita boleh dapat lebih murah sikit, tapi dia punya condition bukanlah setara macam ni. Dia punya mileage bukanlah macam ni. Dia punya keadaan interior dalam dia bukanlah macam ni. Okey, tuan-tuan boleh nilai sendiri, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Memang cantik tuan-tuan. Ini kalau tak cakap mileage, orang pun tak tahu kata kereta ni use. Ini Japan use. Recon, okey tuan-tuan, Recon dia bukanlah kereta baru. Recon ni dia Jepun dah pakai 1 tahun, 2 tahun, lepas tu kita ambil import masuk. Okey tuan-tuan, jom kita masuk di kokpit dalam dia. Okey, saya tutup pintu. Sini full ambient light dia. Tuan-tuan tengok dia punya ambient light. Ambient light dia. Puas hati. Okey, ini dia punya mileage original 17148 tuan-tuan. Steering pun semua cantik lagi. Kemas steering dia tuan-tuan. Cantik lagi steering dia. Okey, kita tengok dekat sini. Kalau kita compare dengan yang Malaysia jual, Malaysia punya dia tak ada feature semacam sini kamera, dia tak ada head up display. Lepas tu dia tak ada screen di sini. Japan punya dia ada screen di sini. Cantik tuan-tuan. Okey, ini saya baru tunjuk interior. Ada lagi satu yang saya nak tunjuk dekat tuan-tuan. Yang bezanya kereta ni kalau kita Japan spec dengan Malaysia spec. Okey tuan-tuan, ini dia punya brake caliper.
Punya besar. Dengan tayar original dia 245, 45, 19 di depan, 275, 40, 19 di belakang. Okey, kita tengok dia punya lampu. Untuk kereta ni, yang mana Japan spec, dia akan datang dengan lampu digital light tuan-tuan. Digital light. Ini adalah high end punya lampu dari Mercedes. Cantik tuan-tuan kereta ni. Siap ada dengan panoramic roof. Kereta ni tuan-tuan, harga kami jual cuma lah 305 sahaja tuan-tuan. Harga adalah 305 sahaja. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan berminat dengan kereta ni, tuan-tuan direct contact dengan saya tuan-tuan. Yang akan deal dengan tuan-tuan adalah saya sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan jangan deal dengan orang yang tak kenal tuan-tuan. Hari ni scammer banyak tuan-tuan. Hari ni scammer banyak. Kita buat kerja tuan-tuan, kita cuma deal dengan orang yang kita kenal saja. Tuan-tuan kenal dengan saya, tuan-tuan deal dengan saya tuan-tuan. Hari ni banyak kes penipuan tuan-tuan. Siap dengan 4 kamera. Banyak kes penipuan hari ni. Last yang kami kena hari tu, bukan kami kena lah, ada customer yang kena. Dia tengok kereta yang sama, lepas tu dia pergi dengan broker. Last dia pergi bagi duit dekat broker, and then broker pun lari. Macam mana dia boleh bagi tu? Okey, broker bagi harga dia murah. Let's say kami jual 200,000, broker cakap dia 195. Tak betul itu tuan-tuan. Kita yang jual, harga kita yang pegang. Barang kita. Tak mungkin orang boleh buat harga dia yang lebih murah dari harga yang kita jual tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya ada banyak lagi kereta ni tuan-tuan. Tuan-tuan berminat boleh contact dengan saya tuan-tuan. Apa saja kereta yang tak ada, kita buat bagi ada tuan-tuan. Okey tuan-tuan, Assalamualaikum. Tengok apa-apa video, apa-apa kereta yang tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh bagi tahu saya. Saya akan buat full video bagi tuan. Tuan-tuan jauh, dekat, tak jadi masalah tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan contact dengan saya. Assalamualaikum.